Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dulu sikit tinggal. Dulu sikit lah. Malam. Dalam syah yaitu tanbihun. Okay. Bawah pada qaluhu wa in malaka. Bawah pada qaluhu wa in malaka aksara nisa min nisabin. Bawah tu dia kata wa fit tufah, dan telah sebut dalam kitab tufah ma nasahu, barang yang telah nas ia akannya. Dia kata tanbihun ulima mimma takarrara, diketahuikan daripada barang yang telah hurai, kata annal fakira, bahawa paket itu aswa'u halan minal miskin, lebih keji, lebih hudah nisbah kelakuan daripada miskin lagi. Nak kira martabat pangkat kak pakai miskin ni siapa teruk? Pakai teruk kali. Pakai teruk daripada miskin. Miskin lah sikit. Wa akasa Abu Hanifah, dan telah akaslah oleh Abu Hanifah akannya. Tapi tak, Abu Hanifah mazhab Hanafi dia kata tak, miskin telah lebih keji daripada pakai. Tidak situ. Warudda bi annahu, dan ditolak akan dia, akan Abu Hanifah raklah perkataan Abu Hanifah dia kata miskin ni lebih teruk daripada fakir. Tak di sana. Warudda, ditolakkan dia akan Abu Hanifah, ditolak bi annahu, dengan bahawasanya Nabi SAW, Nabi kita ni ista'aza, minta berlindung ia Nabi minal fakri, daripada fakir, dan wasa'ala, dan minta ia Nabi al-maskanata, akan kemiskinan. Sebab itulah dia ahli kata miskin ni lebih molek sikit daripada fakir. Fakir ni lebih teruk daripada miskin. Kerana Nabi kita minta berlindung daripada fakir, Nabi kita minta daripada miskin. Ista'aza wa sa'ala, tu. Sa'ala tak apa. Sa'ala tu biqaulihi, dengan katanya doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup olehmu ni akan daku miskinan, hal keadaan miskin. Al-hadisah. Wala radda fihi, dan tidak boleh nak padanya, pada nilah pada hadis boleh nak pasal li anal faqra, kerana bahasa pakai itu, pakai mana al-musta'azah, yang diminta berlindung akan pakai itu min faqril qalbi. Tu pakai hati. Kalau kita minta ya Allah tu, ya Allah ya Tuhan aku, pakai olehmu, susah oleh hati. Adapun di segi zahir harta benda, miskin tu maksudnya, minta miskin. Li'an faqra al-musta'aza itu min faqril qalbi, wal maskanata al-mas'ulata itu sukunuhu wa tawaduhu wa tuma'ninatuhu. Kerana bahasa maskanah daripada faqra. Kerana bahasa maskanah tu yang diminta itu ia tu suku tu diam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tawaduknya, rendah dirinya, dan tumaknin tetapnya sulah dia. Munasabah dengan sakana tetap. Itu dia. Ala anna hadisa, atas bahawasanya hadis ni dhaifun. Lagi pula wa mu'arida bima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diiktirafkan dengan barang hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ista'aza minha, minta bina daripadanya, daripada inilah miskanah. Lakin ujiba bi annahu innama ista'aza min fitnatiha. Tu min fitnahnya. Tidak itulah. Kama ista'aza min fitnatil fakri wal ghina duna wasfaihima. Sifat dia keluar li anahuma ta'awarahu. Fakana khatamahu amrahu itu ghaniyan bima afallahu alaih. Baca lagi, wa innamal ladzi yuraddu alaihi ialah ma naqalahu fi majmu' an khalaiqi min ahli lughah misla ma qulnahu. Baca kata wa'lam, ketahuilah, annama la yamna'ul faqra mimma taqaddama, ketahuilah bahawasanya barang
yang tidak menegahlah ia akan pakai. Gapo kata dulu? Bagai-bagai sifat-sifat yang tak boleh menegah sifat pakai. Ada rumah, ada pakaian, tak menegah akan sifat pakai. Apa-apa barang yang tidak menegahlah ia akan sifat pakai dia dulu, mimma taqaddam dulu tu lah. Hak tu juga la yamna'u al-maskanata. Tidak menegahlah ia akan kemiskinan. Panggil miskin itu. Tuai kerja boleh lepas setengah tapi rumah ada, pakaian ada, panggil miskin. Sebab tu juga. Aidan juga. Kama marra at-tanbihu alaih. Wa mimma la yamna'uhuma aidan. Dan setengah daripada barang yang tidak menegahlah ia barang huma akan kedua akan pakai dan miskin. Tak menegah. Panggil pakai, panggil miskin situ. Gapo? Istighaluhu ialah bermasyhurnya seorang, sibuknya, gaduhnya seorang, tak adanya seorang an kasbin daripada kerja buat. Tak ada nak kerja buat. Kerja ke mana tu? Kerja yang yahsinuhu, yang pandai, yang elok lah, yang comel, yang patut dia tu, yang layak di sini dulu. Yang layak lah, yang molek lah ia kerja, yang patut lah ia kerja. Hu akan yang kasut. Kerja molek dah. Kerja patut dengan dia tu tak pakai. Orang mengaji, orang kapiah cukup dah. Molek dah. Tiba-tiba tak ada nak kerja juga. Istirahnya dengan sebab apa? Bihifzil Quran tu dia. Kerja molek dah, kerja sepatutnya dia ada dah, tapi tak ada nak kerja juga. Tak ada dengan sebab apa? Bihifzil Quran. Dengan sebab hafal Quran. Tu dia. Tak ada nak kerja. Kadang hafal Quran. Tak ada apa. Panggil pagi, panggil miskin. Au bil fiqhi, tak ada dengan sebab dengan ngaji fiqh. Ada situ. Au bit tafsiri, atau tak ada dengan sebab dengan ngaji tafsir. Awil hadis, atau tak ada dengan sebab ngaji ilmu hadis. Dan ilmu syara' lagi lah, tasawuf. Tu dia waktu. Tasawuf fiqh. Tasawuf fiqh usuluddin. Atau makana alatan lizalika, sepatu juga. Tu juga. Atau dia sibuk dengan barang atau dah hijrah tu. Tak ada nak kerja buat tu. Sedangkan kerja yang patut. Tak ada tu dengan sebab bima dengan barang yang kana alatan, yang barang yang adalah ia tu alat. Jadi alat barang mengaji yang adalah ia tu alat lizalika, untuk bagi demikian tu untuk nak hafal Quran, untuk nak fiqh tafsir hadis. Dengan ngaji alat yang surah tu lah. Tak ada tu. Supaya tu lah panggil miskin. Dan wakana adalah ia seorang tu. Untuk mengaji tu lah. Ia tak mungkin dapat ya. Mungkin dapat daripada seorang tu. Mungkin dapat oleh zalika, oleh demikian tu. Nampak nak lacang molek Quran. Nampak nak pandang ngaji tu. Fiqh. Dan ala-ala lagi nampak nak boleh dia bagi. Dia ni orang ngaji nampak nak boleh. Tu bahkan ia tak atas nampak nak boleh. Nampak ada jalan. Kalau gitu fayu'ta, maka diberi akan seorang tu lah diberi cakap. Supaya dia tafarraga, supaya supaya asing lah ia seorang litahsilihi, bagi mendapatkannya kan ilmu fiqh lagi tu. Supaya belanja je sini. Diberi akan dia akan seorang saat itu supaya liyatafarrag, seperti luah belanja lagi seorang ditahsilihi, supaya dapat akannya dapat ngaji Quran lagi, sama Quran lagi, ngaji fiqh lagi, sama-sama gigi. Pasal li umumi naf'ihi wa ta'addihi, sekerana umumlah manfaat dia. Umum manfaat dia kalau ngaji orang boleh beramah. Wa ta'addihi, dan muta'addi, amal muta'addi panggil, bukan amal lazim tak. Hal lebih panggil. Wa kaunuhu, lagi pula wa kaunihi daripada keadaannya tu fardhu kifayatin. Fardu kifayah panggil. Patut beri dia. Wa min sama, dan dari kerana itulah. Dari kerana kalau orang tu sibuk dengan ilmu Quran, fiqh, hadis, alat ilmu Quran ni boleh beri. Kerana dia tu nampak manfaat umum, lagi pula fardu kifayah. Kerana itulah lam yu'ta, tidak diberikan akan al-mutanaffilu, akan orang yang buat amal sunat. Yang mau ni rajin buat amal sunat tak lebih. Sampai kerja buat tak. Bitana binawa fil ibadat, dengan beberapa bagai-bagai amal sunat. Wa mulazamatil khulwat, dan mulazam khulwat semua. Keluar semua. Duk jalan bilik, duk zikir, duk semua. Tapi alif buih.
li'annahu nafhu qasirun 'ala nafsi. Hak tu manfaat tu untuk diri dia dah. Lebih. Dia. Wal amilu atas ni pakailah wal amilu dan amai. Ya misal kasain seperti sain. Gapo amin tu dalam sikit ni. Ni ada sikit amin. Qauluhu wal amilu ay walau ghaniyan walau kana amil tu yang kaya sekalipun. Dia mau ni orang kaya dah tapi dak boleh puasa. Seorang amil, seorang imam tu latih dia tu jadi amil. Walaupun dia kaya. Amil boleh makan zakat ke mana ni? Wa mahallus istihqaqihi bermula tempat kata berhaknya amil tu. Minaz zakat daripada zakat boleh makan zakat tu ke mana? Gini, iza akhrajaha al-imamu wa lam yaj'al lahu ja'lan min baitil mali. Apabila mengeluarkannya kan zakat oleh imam dan walam yaj'al dan tidak menjadilah ia imam lahu baginya bagi amil tidak menjadi akan ja'lan sebagai ja'lan pengupah lah panggil. Jadi min baitil mali daripada baitil mal. Dia latih seorang jadi amil, tiba-tiba gaji tak ada. Nak ambil gaji tu, nak ambil gaji nak nanti ambil gaji di atas habuai zakat tu. Ha itulah boleh akhirnya. Kalaupun dia latih seorang jadi amil dah sedekah gaji dah siap dah nak wi. Hak suka zakat daripada baitil mal ke hak suka zakat ke ikutlah. Hak tu fa in farraqaha al maliku au ja'ala al imami lahu zalik. Fa in farraqaha al maliku apabila membahagi faraqah becek bahagi akan zakat oleh malik kita diri. Zakat kita wis diri kepada fakir miskin. Fa in farraqaha al maliku maka jika membahagi akan zakat oleh malik tu diri bagi. Lemu kita wis diri. Atau ja'ala al imamu lahu zalika atau menjadilah oleh imam bagi amil tu zalika akan makin tu. Upah dia syak dah. Dia latih orang jadi amil mengupah wis syak dah. Wa taimu. Kalau jadi lagu tu, kalau tu zakat wis diri, imam ada upah syak dah, sakota sahmu. Ada lah habis amil. Alah. Kijah sajalah. Muka gaji dah. Kalau gitu wa ibaratul qardi bermula ibarat dari kitab qardi. Dia kata al-amilu bermula amil itu ia kena kepada apa? Man nasabahu al-imamu fi akhzil ummalati minas sadaqah. Itu dia. Man nasabah mereka yang letak. Mereka yang letak akan mantu oleh imam. Orang imam letak dia cakap tu. Letak untuk apa? Fi akhzil ummalati. Ambilkan ummal lah. Pekerjaan panggil hasil dari bekerja tu. Ambilkan akhzil ummalati daripada ambilkan ummalah pekerjaan hasil dari kerjaan tu minas sedekah dari sedekah. Falawis ta'jarahu min baitul mal maka jika labu hotel lah ia imam akan pengupah lah min baitul mal daripada baitul mal hotel situ dulu au ja'alahu atau menjadilah imam baginya bagi amil tu ja'lan akan pengupah sini lam ja'kut min zakat tak boleh makan lah zakat tu tak boleh ambil lah nak becek daripada habis zakat tu tak boleh berjalan lah jadi maknanya asnak lapar cabut sah lah cabut amil sah kalau gitu orang kijah apa tak kasain seperti sain apa sain huwa man yab'asuhu al-imamu li akhzil zakat mereka yang melatih atau mengutus akan mantu oleh imam orang imam latih untuk li akhzil zakat untuk ambil zakat apa panggil orang kumuk orang juga kutai tu sain tu amin tu ada nama sain yang orang kijah untuk kutai panggil sain wa qasim bahagi orang juru bahagi wa hasyid pada masyarakat orang hipong
tu dia. Sa'in Qasim Hashid. Apa tu? La qadin la minal amili, tidak masuk. La minal amili, tidak daripada golongan amil. Qadin untuk qadi alaih. Untuk qadi nak makan zakat alaih. Alaih. Lepas tu syarat orang nak jadi sa'in, syarat orang nak jadi Qasim Hashid lagu mana? Wahwa qauluhu wahwa may yab'asuhu ilma ilah. Hazal ba'su wajib. Latih lagu ni. Latih demo ni jadi mengutik, jadi bagi nanti hipong. Latih lagu tu dah. Wajib tu. Wajib kan latih. Kalau tak ada orang beri dah. Kalau kita wish diri cok beri pun gitu. Latih lagu tu wajib. Wa yushtaratu fi hadza, disyaratkan pada ini. Ini pada al-ba'su, pada latih ni lah. Ialah ayyakuna faqih. Orang tu kena pakai. Retilah cara-cara hukum mereka lebih kurang. Pakai bima fawwada ilaihi minha. Pakai reti masalah dengan barang masalah lah yang telah di fuwida ni. Bima fuwida ilaihi, dengan barang yang diserahkan kepadanya, kepada ma tu. Dia reti. Masalah kumuk zakat lagu mana cara-cara ni dia reti. Kita pakai sikit tu. Minha, daripada dia zakat. Lagi pula wa ayyakuna muslimah, dah muslim lah. Mukallafan, orang mukallaf. Qurran, merdeka, adalah adil. Sami'an, kena dengar molek. Basiran, mata nampak. Zakan, orang jatah. Li'annahu nau'u wilayat. Apa satu bagian daripada wilayah retah. Semua dah ketik kat mana. Itulah. Lagi wal muallafatu, muallaf, orang muallaf, iaitu apa ni muallaf? Iaitu man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun. Man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun. Mereka yang masuk Islam. Mereka yang masuk Islam ia padahal niyyatuha, niyyatuhu, niat dia tu lah dhaif. Kesik lah maknanya. Dia orang Syiah baru masuk Islam, baru-baru je jadi kesik ya. Dia kesik itu apa niatnya, apa niat imam dia tu apa panggil. Ya tak kira lama baru masuk iman ni. Dia kira kata kalau dia ni masuk Islam dah, astaga mana muallah tu boleh makan zakat, dia tak kira faham. Dia kata iman dia ni kuat tak kuat? Kuat dah dia makan. Atau iman dia, atau dia ni duduk tepat orang Islam tu ramah dah, tapi saja betul dia tu tak mau belajar mengaji apa, membawa kepada email dia doa. Betul lah yang juga. Man aslama wa niyatuhu dhaifah. Mereka yang masuk Islam ya padahal niatnya tu dhaif. Atau gini boleh, au lahu, sabit baginya, bagi man tu. Ada bagi dia tu sifat dia tu syarafun, kemuliaan. Ai inda qaumi, di sisi kaum. Dia ni orang mulia, orang lebih lah, orang mikiat, orang mikiat. Di sisi orang kaum, di sisi kaum ramah. Yang ya tawaqqa'u bi'atahi, yang diharap akan dia akan man tu. Yang diharapkan akan dia akan man tu. Harap bi'atahi, dengan memberikannya kan man tu. Zakat tu lah. Dengan sebab kita beri zakat dia tu harap akan Islam ghairihi, akan Islam orang lain. Orang mu'alah juga. Demo ni semasa di dalam kafir dulu dia orang Malaysia, Karabau misalnya, Karabau dia tu orang kenal belakang. Peminat ramah. Lalu tiba-tiba dia masuk Islam. Dia ni masa kafir dulu orang kenal ramah, orang Malaysia Karabau ni. Tiba-tiba dia masuk Islam. Tu kita boleh beri zakat dia. Kerana dia ni dulu tu orang Islam, dia tu orang kafir, sedangkan dia tu orang Malaysia, orang kenal ramah. Lagi pula kita beri zakat dia ni, mudah-mudahan orang lain lagi tu, peminat dia tu terima, nampak di sini boleh bantu kepada orang kafir-kafir lagi masuk Islam dengan sebab dia ramah lagi. Au lahu syarafun yutawaqqa'u bi'atahi Islam ghairih. Tu dalam tu ada 3-4 asal tu mu'alah tu. Jangan sikit boleh. 3-4 asal. Ada dua ni lah. Ada dua ni hak penting ni. Man aslama niyatuhu dhaifah aw lahu syarafun yutawaqqa'u bi'atahi Islam ghairih. Dia mulia lah.
War riqab dan riqab sahaya. Qauluhu, dan sikit boleh qauluhu ni wa niyatuhu dhaifah. Ai fi ahli Islam. Pada ahli Islam. Lagu Nabi antakunu indahu tu wahsyatum minhum. Dengan berpuasa jadilah di sisinya seorang tu lah. Jadi lijar dia kata Tuhan dah. Dia ni orang Syiah, baru masuk Islam. Tak gamak lah nak sangat demo. Jadi lijar hati dia. Au fil islami nafsi, atau pada Islam tu sendiri. Masa kesik diri tu dia sangaman tapi dia kesik pasal pasal nak keluar semula. Itu ya. Lalu tu fayu'ta liyataqawwa liyataqawwa imanuhu. Lalu diberi akan dia akan mu'alah tu lah, supaya kuatkan akan imannya. Supaya dikuatkan akan imannya. Au litazula wahsyatuhu, atau supaya hilanglah oleh kesik-kesik wahsyah, kesik-kesiknya kesik sorga tu. Video. War riqabu dan riqab sahaya. Hamba mana ni? Iaitu al mukatabu kitabatan sahihatan. Iaitu hamba yang diakad kitabah begitu. Hamba yang diakad kitabah sebagai akad kitabah yang sahih, hatanya sah lah. Khalid mungning kalau mung cari harta kepada aku ni 20,000 dalam masa 3 bulan, mung ni merdeka. Hamba yang diakad, hamba ni yang diakad oleh Tok Ngulu dengan taklid mereka dengan bayar ke. Khalid mung cari duit ke aku 20,000 dalam masa 2 bulan, mung ni merdeka. Tu hamba mukatab sebagai akad kitabah yang sah. Dia motor boleh makan, hamba jenis itulah boleh makan. Lalu tu fayu'ta al-mukatabu au sayyiduhu. Lalu diberi akan mukatab, diberi zakat lah, diberi akan mukatab atau diberikan zakat tu akan sayyid, Tok Ngulu dia, diberi biiznihi dengan izinnya, izin mukatab. Diberi akan dainahu, akan hutangnya. Ada je. Kalau dia tak alik apa kau gitu. Dia tak alik 20,000, 20,000. Nak wish dia pun tak apa, atau nak wish kau Tok Ngulu je lah apa. Nak wish dia sendiri pun tak ada apa, atau nak wish kepada Tok Ngulu dia pun tak ada apa. In ajaza an nafa', jika lemahlah ia mukatab anil wafa' daripada mensempurnakannya kan hutang tu. Kijah dah tak cukup juga, tu boleh wish. Wa in kana kasuban ghayah lah, ghayah. Diberikan dia juga tu. Walaupun wa in kana kasuban, dan jika adalah ia mukatab tu kasuban yang pernah kerja sekalipun boleh ke zakat. Dia kau hutang taruh mana, Tok Ngulu dia tu taklid dia kena bayar tu banyak mana, tu boleh beri taruh tu. Walaupun dia pandai kerja. La min zakati sayyidihi, la yu'tal mukatab, tidak diberikan akan zakat tu lah, akan mukatab tak boleh. Tak boleh mana? Min zakati sayyidih, daripada zakat Tok Ngulu dia. Tok Ngulu dia ni ada zakat banyak. Nak wi kepada hamba dia mukatab tak boleh wi. Kerana apa? Li baqaihi ala milkih. Kerana kekalnya mukatab tu lah masih kekal lagi ala milkih, di atas miliknya, milik bagi sayyid. Di dia tu masih ada harta bagi Tok Ngulu dia lagi. Tak boleh wi. Wal gharimu, dan orang dekat hutang. Wal gharimu, dan orang dekat hutang. Apa al-gharim ni? Iaitu manis tadana di nafsih li ghairi maksiatin. Mereka yang istadana, yang butai di sini. Mereka yang berhutang, mereka yang butai lah ia butai li nafsihi, untuk diri dia. Duit tak ada lagi butai. Dia butai untuk diri dia. Butai sana itu li pakai lam tu manga, lam tu pakai lam biasa untuk. Lam lagi pakai mana kerana. Dia butai li untuk dirinya.
Dia buta tu ligoi bukan kerana maksiat. Seorang yang buta ia untuk diri, buta tu bukan kerana maksiat. Atau boleh wi? Dia buta untuk diri bukan kerana maksiat. Kalau kata qauluhu man istadana li nafsihi, dia ada maksud ni. Ai tadayana li nafsihi, buta akan syai'an dengan kosak because di ain yasrifahu. Kosak dia buta kosak tu dia niat kata nak rentah nak guna lah duit tu fi ghairi maksiat, bukan nak beli jabar dengan nak dok lah. Dia panggil buta untuk diri bukan maksiat. Lagu mana bukan maksiat? Bi an yakuna li ta'atin amubahin, tu dia. Dengan bahawa adalah ia tak ada buta ni lah. Buta tu dia buta tu li ta'atin ta'at ni nak sedekah, nak terah, okey ikutlah. Au mubahin atau mubah nak guna nak belikan baju makan ikan-ikan itu ya. Ada apa juga. Wa in saraf walaupun goyah tu. Walaupun wa in saraf walaupun rentah ia je seorang akan syai' ni syai'an tu. Hutang tu lah ya, duit tu dia hutang tu. Ya rentah fi maksiatin pada maksiat sekalipun. Asalkan mula-mula dia niat dia hutang untuk diri bukan maksiat dah. Dia hutang mula-mula dia niat hutang untuk diri atau untuk diri bukan maksiat. Walaupun sudah bertepat dia abah tu. Walaupun rentah ia akan nyok pada maksiat sekalipun. Asalkan niat mula-mula bukan maksiat, walaupun beli bagi maksiat. Kalau itu nak tahu maknanya wa yu'rafu qasdazika bi qara'inil ahwal. Nak tahu kata kosak dia molek tak molek tu dengan kelakuan dia. Tengoklah demo ni ada alan ni ada itu ni tak apa dengan situ. Fa in istadana li ma'siyatin fih, maka jika butai la ia li ma'siyatin kerana maksiat. Kosak mula-mula lagi dah. Kau nak butai ni, kau nak pergi ni kau jabah. Butai dulu, nak pergi beli jabah. Biko-biko. Fa in istadana li ma'siyatin fih, padanya pada butai itulah. Tengok dulu tafsir dulu. Tiba-tiba dekat hotel. Tafsir. In sarafahu, maka jika retah ia akan nyuk. Retah akan syait akan bagi haja butai tu. Dia retah fiha pada masyarakat ngoti. Butai untuk nak beli jabah. Tiba-tiba pergi beli jabah ngoti. Lagi pula walam dia tu tak taubat lagi. Fala yuk tu asyik tak boleh beli zakat. Wa in lam yasrifu, maka jika tidak retah ia akan syait tu fiha pada zakat. Itu pada masyarakat. Niat mula-mula tu nak beli jabal lah. Tiba-tiba boleh duit dak weh. Buat itu nak beli tu beli ni bukan maksiat dak. Lagu mana bi ansarafu fi mubah. Buat beli ikan, beli baju pula tu. Di kereta ni mutu. Au sarafahu retak ia pada maksiat. Tapi lakin tabat weh. Niat nak beli jabal ngoti. Tapi tabat dah. Patut wa ghalaba ala zanni sidquhu la fi tabati. Tak apa dah tu. Dah siapa tabat dah lagi. Dah sampai demo ni tabat dah sedah tu. Payuk to diberi. Fal mafhumu fi tafsir. Tengoklah. Tak boleh wis semata-mata, tak boleh juga. Boleh wis semata-mata, tak boleh juga. Tengok di tafsir. Habis. Tu orang buat untuk diri kerana bukan maksiat. Orang tu fayuk to lahu in ajaza an wa faidai. Maka diberi akan dia lah. Diberi akan dia akan gharim tu lah. Dia beri zakat tu lah akan dia tu. Diberi akan dia baginya diberikan baginya naik pada tu. Lahu naik pada dia kata. Fayu'ta lahu tu naik pun. Maka diberikan bagi gharim tu. Okey kau tu lagi diberi in ajaza diberi yu'ta in ajaza jika lemahlah ia gharim tu lah. Okey kau tu lemah an wa faidai dari nak berlepas hutang. Wa in kana kasuban wa ya. Kata boleh beri, yu'ta diberi tu wa in kana, dan jika adalah ia gharim itulah. Dia tu kasuban panah hijau. Panah hijau kaki tangan sihat molek, walaupun begitu boleh beri. Asalkan dia dekat hotel boleh beri.
Hutang peribadi atau hutang umum lah. Ada. Sikit lagi dah. Ijil kasbu kerana usaha itu, walaupun dia tu pandang usaha, wal ijil kasbu kerana bahasa usaha itu la yadfa'u hajatahu, tidak boleh menolak ia usaha akan hajat bagi orang. Hijau lah, payah tak boleh. Hijau untuk makan gitu ya, putih dekat lagi. Kerana bahasa usaha itu tidak boleh menolak ia akan hajatnya. Hajat dia tu nak payah hutang. Hijau hari-hari boleh makan gitu ya. Tak boleh. Kerana apa tu? Li wafaihi. Tak. La yadfa'u, tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak tu li wafaihi, bagi menyempurnakannya kan akan hutang itulah. Baginya membayarkan hutang tu. In halad dainu, jika sampailah oleh hutang, jika sampai masa hutang. Itulah. Jadi orang lekat hutang ni bukan boleh selalu tak. Tengok masa dia siapa lagi. Siapa masa dah. Siapa masa dah tak boleh bayar lagi. Boleh wi. Kalau masa belum siapa lagi boleh wi. In halad dainu, jika sampai oleh masa hutang. Itu dia. Itu dia. Summa kamarian illam yakun ma'ahu syai'un, jika tidak adalah serta gharim. Orang kau tu tidak ada syai'un suatu sedikit pun. Tak ada sekebuk. Dia lekat hutang. Padahal tidak ada sekebuk di tubuh dia tu. Harta dia tak ada sekebuk. Illam yakun ma'ahu syai'un, u'tiyal kullah, u'tiya diberi akan dia akan gharim, al kullah akan semua apa aidat tu dalam dak tu. Kullah ai kullamas tadanahu, semua barang yang dia buatkannya. Jadi tengoklah, orang dekat hutang ni boleh kita wis semua, boleh kita wis tengah. Kalau demo ni dekat hutang 10,000, boleh kita wis 5,000, boleh wis 2,000, ala qadar lah. Malaikat dia ni tak ada sekebuk. Ada tubuh dia saja ya. Harta nak ada sekebuk. Boleh kita wis semua lah 10,000. Tengoklah macam-macam soalah. Mana-mana tu. Illam yakun mahu syai'un utiya kullu, boleh wis semua. Wa illa, dan jika tidak, dalam kata bi ankana mahu syai'un, dia dekat hotel lah, tapi ada duit dia tu sekut dua tu 2,000. Tu dia dekat 10,000 tapi ada dia tu 2,000. Tengok fa inkana, tengok tafsir tengok apa tafsir. Wa illa, dan jika tidak, bi ankana mahu syai'un ila kiri. Tengok apa tafsir nah. Inkana, jika adalah ia gharim tu, bihaisu, dengan sekira lau qada dainahu, jika kalau membayar ia gharim, jika kalau bayar ia gharim, dainahu akan hutangnya, bayar min ma ma'hu, daripada barang harta lah yang ada sertanya tu. Ni ada 2,000 ni tu, bayar habiskan dengan tu. Tamaskana, jadi miskin nak ia. Tamaskana, jadi miskin nak ia. Tu. Lau qada itu jawab bagi lau. Tamaskana, nas jadi miskin. Jawab bagi ini ada. Turika, jawab bagi. Kalau kita dekat hutang, duit ada di kita ni ada sekut 2,000 tu. Hutang ada 10,000. Duit ada di kita ni 2,000. Tengok, kalau kita bayar sekali dengan duit hutang kita, sekali dengan duit yang ada di kita 2,000 ni tu, jadi miskin kita, susah kita. Kalau jadi lagu tu turika, engkana begitu, turika lahu mimma ma'hu ma yakfihi. Nascaya ditinggalkan baginya, bagi gharim tu, ditinggalkan daripadanya, ditinggalkan baginya mimma, daripada barang, daripada harta. Harta yang ada sertanya serta gharim, ma lagi, ma ada. Ma tu
Mimma min tu mim tu bayar daripada ma, bayar muqaddar panggil. Ditinggalkan baginya bagi gharim daripada tu bayar bagi ma yakfi okey, bayar muqaddar. Daripada barang, daripada harta yang ada sertanya. Ditinggal akan ma, akan barang, akan harta yang mencukupi lah ia harta hu akan yang kasar dia. Mencukupi akan al-umrah al-ghalib akan mengghalib. Jadi gitulah. Kita ada hutang 10,000. Duit yang ada di kita dah ni tu 2-3 ribu gitu semua ya. Kalau kita bayar semua, kalau dengan duit kita yang ada 2-3 ribu sekaligus tu mampu buat kau dah pakai miskin kita. Kalau jadi lagu tu rasa duit tu taruh tu. Duit 3 ribu tu taruh pada mau zakat untuk 7 ribu tu ya. Tu ya. Tu ditaruh, dicipah, ditinggal mimma ma'hu ma yakfihi al-umrah mugharib. Lah. InsyaAllah. Kama stazharahu syekhuna, begitulah. Mana tu? Itulah kata wahazal hukmu kata tarkud. Turikalahu tak apa. Tak dekah, tak diturikalahu. Wahazal hukmu bermula ni hukum apa? Hukum kata turikalahu ila akhir ni. So tinggal. So taruh lah bagi tu buat akeh. Wi zakat untuk dia tu bayar hotel 7,000 ya. Atau wi semua tinggal dah. Tu masalah. Wazalikal hukmu kata turikalahu ila kiri itu kainun kamastazharahu seperti barang yang menyata menutup zahir akannya ke barang kata nyata zahir lah oleh syekhuna. Wa utiya ma yaqdi bihi baqiyadainihi atas pada kata turika jawab bagiin ingkana begitu nastaya utiya diberi akan dia akan gharim ma akabaran akan zakat harta tu lah zakat lah yang yakdi yang boleh bayar lah ia gharim bihi dengan zakat tu boleh bayar akan baqiyah akan yang tinggal lagi daripada hartanya harta gharim boleh diberi akan dia akan harta zakat yang boleh bayar lah ia mana dia lah kau hotel 10,000 duit pun ada dia 3,000 boleh kita bui tu ala qada ni lah qada dia kau hotel tu 10,000 selalu ke atau 7,000 tiyama yaqdi bihi baqiyadani jadi hilah lah jadi kena pandai-pandai juga lah bukan pak kita jaga mana tapi ada tapi jaga lah minta nak harap mana kira mau hotel ke hotel untuk masjid tu apa nyata pula tu kalau hotel peribadi ke tu tak wani nak wiana lah tak wani nak wiana auli islahi zatil baini tahu ni maktufun ala nafsi ta'rif bagi orang buta lagi manis tadana li nafsi supaya juga manis tadana li islahi zatil baini mereka yang buta ia untuk mendamaikan mempunyai balah untuk mendamai untuk baik untuk mendamaikan orang zati orang mempunyai balah yang mau ni dua orang ni balah lalu itu kita buta duit untuk nak mendamai belanja untuk nak dua ni baik boleh mula tak apa juga tapreknya fayu'ta mastadanahu lizalika walau waniyan maka diberi akan dia gharim tu lah orang buta untuk nak islah tu ma akan zakat yang telah buta ia seorang hu akannya akan ma tu lizalika lislahin boleh bilang kada tu lah dia buta untuk nak islah apa kok 5,000 tengoklah supaya tu pandai walau kan al-gharim dan jika adalah orang buta tu dia tu orang kaya dah buta lagi pun duit dia amma iza lam yastadin istadana yastadinu wa amma iza lam yastadin
Adapun apabila tidak bertel lah ia. Bal a'ta zalika min malih fa innahu la yu'tahu muslih. Waktu amma iza lam yastadin, adapun apabila tidak bertel lah ia muslih. Islah ni ya, seorang yang mendamaikan orang lain dah. Muslih. Seorang yang berdamai tu, dia tu tak ada bertel ni. Hak dulu bertel, boleh ke zakat. Adapun kalau dia tu tak ada bertel, dia guna duit sendiri. Bahkan akta berilah ia seorang muslih tu lah. Dia beri, dia belanja tu lah. Zalika akan dimakan itu. Zalika nak buat kan? Itulah. Batu PMAD. Istalaha. Mastalaha bih. Bahkan beri ia muslih tu, beri belanja lah akan zalika, akan bagi yang dia buat belanja untuk kebaikannya tu. Mastalaha bih, barang yang dibuat, barang yang membaiki dengannya tu lah. Ia beri min malih, daripada harta dia sendiri. Tak ada buat tak. Kalau dah kata fa innahu la yu'tahu lah. Fa innahu la yu'tahu, maka bahwasanya seorang lah atau syam tak apa. La yu'tahu, tidak diberi akan dia, akan seorang tu lah, gharim tu lah. Akan sewaktu dia berzakat lagi. Maka dia hutang, maka dia hayat jigi. Qauluhu yu'tal mustadi. Tak apa lagi. Nanti. Habis. Wa yu'tal mustadinu. Dan diberikan akan orang yang buta. Zakat lah ketika itulah. Dan beri zakat akan orang yang buta. Buta li maslahatin amatin, untuk maslahat umum. Maslahat umum. Dia buta seorang aja, tapi untuk orang ramai boleh pakai. Gapo misah ka qara daifin, seperti jamu tetamu. Nak buat jamu tetamu. Wak akan sejak. Sejak kita ni wak akan weh. Apa yang buat sejak? Dah dulu tak ada buat. Buat apa tu? Buat untuk nak qara daif, untuk nak jamu tetamu. Buat lu 200,000. Ada. Lebih cakap. Qara daifin, kerana masalah umum. Qara daifin, nak buat jamu tetamu dia panggil. Tengah makan. Wa faqi asirin, dan huraikan dan merombak dan melepaskan orang yang kena tawar, kena gak. Dia mau tu orang juru, kita belakang dia, orang free. Tiba-tiba masuk gak Malaysia. Atau pergi tebuh dia, dibayar tebuh. Boleh kak. Butai dulu, lepas tu kita tebuh. Tebuh faqi asirin, boleh kak. Wa imarati nahwi masjid, dan membangunkan, membinakan akan upama masjid. Seperti tu nak buat tu lah. Nak buat ni buka sajak, buka sami puan, buat dulu. Juga. Wa in ghaniyan, wa in kana mustadin tu lah. Wa in kana mustadin, dan jika adalah orang buta tu lah. Ghaniyan, kaya dia kaya dah. Mula mak ni buta. Dia kaya dah, mak berani kaya dah. Buta ke lagi, walaupun gitu. Dia mak tu dah zakat. Kerana buat untuk imar di masjid. Qauluhu wa yu'tal mustadin ilah li'annahu gharim. Okey kau teh. Wa ibaratu tufah wa minhu ya kata ini. Ay gharim. Man istadana li nahwi imarati masjid wa qara zaifin. Dia kata itu. Summa kemudian ikhtalafu. Khilaf oleh mereka itu ulama fihi padanya, pada mustadana tu. Orang buta untuk umpama bangun masjid. Ulama dah khilaf. Orang buta untuk nak membangun masjid ni lah. Buta untuk nak buat akal masjid ni. Ulama dah khilaf padanya. Fa alhaqahu, maka menghubungikannya oleh kasirun. Oleh yang ramai. Akan siapa? Akan manistadana li nahwi imarah. Orang buta untuk membangun masjid ni.
ulama masuk dalam puak kata bimanis tadana li nafsi. Tu dia. Orang buta untuk nak buka sami masjid. Orang buta untuk nak buat jamu makan masjid. Ulama kata masuk dalam puak kata orang buta untuk diri. Fa'al haqahu kasirun bimanis tadana li nafsi. Warajjahu jam'un mu'takhirun. Dia telah merajah, mengkuat. Kata hang yalah ngerti. Nampak ngerti? Oleh jam'un mu'takhirun. Ulama terkama dia yalah ngerti, nampak ngerti. Ai la tu ai fayu'ta in ajaza anil wafidai. Wa akharun, dan yang tinggal lagi bimanis tadana li nafsihi. Lupa ya tu. Lupa ya tu. Lagi cepat lagi. Supaya tak. Wa akharun bimanis tadana li nafsi. Fatahani fa'al haqahu kasirun bimanis tadana li nafsi. Itu tak? Lupa ke? Ini lupa ni. Kebanyakan ulama kata kalau orang buta untuk nak masjid, orang buta untuk nak bangun masjid betul tu dia kata masuk di dalam golongan mereka yang buta untuk diri. Mari lihat bawah ni wa akharun, dan orang lagi orang buta untuk masjid tu bimanis tadana nafsi, sepatu juga tu. Supo bagi kita. Dua kali. Lihat bawah wa akharun tu no tu. Wa akharun, adapun ulama lain kata orang buta untuk buat masjid ni. Dia kata bimani tadana li islahi zatil bani. Kok tu? Masuk dalam golongan orang buta untuk nak membaiki zatil bani. Illa malaka in ghaniya binaqdin aila bi aqarin. Cilah situ. Setengah kata masuk dalam tu, tak ada apalah buta. Kau teh. Itu dia. Habis kita buat untuk imaratul masjid wa alaupun ghaniyan au lidamani jamin. Dalam dia kata yahtamilu atfuhu ala limas saharati ammah wa yahtamilu atfuhu ala nafsi. Kira situ dah. Nak atas pada nafsi pun tak apa, masa tu pun tak apa. So orang buat untuk daman, untuk jamin. Demo tu masuk gau, kita buat untuk nak jamin belanja tu. Demo ni buat untuk jamin ni. Fa in kana, tengok tapi tafsir. Orang buat untuk nak jamin orang ni tengok boleh zakat ke tak. Tapi tafsir. In kana dominu, jika adalah ad-dominu orang yang jamin tu. Dia tu wal asilu, dan orang yang dekat hutang. Orang jamin dan orang asli dan orang yang buta dalam itu. Demo ni khalik orang jamin. Orang juga buta Zaid orang juga buta. Berikut khalik orang jamin. Jika adalah orang jamin dan orang buta tu muksirai, susah dua-dua, apa-apa dua-dua. Dia dominu wafa'ah. Diberikan akan domin, akan orang jamin tu akan wafa'ah, akan mensempurnakannya, akan sekadar hutang. Lebih. Kalau orang jamin tu susah. Wal asilu awil asilu musiran duna domini. Tengok, jika adalah orang buta tu kaya, tidak orang jamin tu susah. Orang juga buta tu kaya dah, nyori buta juga. Dia diberi akan domin. In domina, jika jamin lah ia domin tu. Jamin bila izin, dengan tak izin. Bila izin minal asil. Tidak minta izin daripada asil orang buta. Demo ni jamin seorang. Demo tu pergi buta. Orang buta tu orang kaya dah. Dia berikan zakat kepada orang jamin. Hak jamin dia buta tu lah, buta tu. Jika jamin tak ia dengan tidak minta izin daripada orang buta. Dia jamin senyap dekat dia. Dia beri. Au aksuhu, atau akasnya.
Kagaknya. Bi angkana dhaminu tu musiran dunan asin. Inilah. Asal ni asil tu musid. Dhamin tu susah. Asil tu musid dunan dhamin. Ha ni bi angkana dhaminu tu musiran dengan bahasa orang jamin tu kaya dah. Tidak orang buta susah. Kalau orang buta tu susah, orang jamin tu orang kaya dah. U'tiyal asil, diberikan akan asil, diberikan zakat utai tu lah bagi kepada orang asil, orang buta, orang kautai tu lah. La dhaminu, tak boleh beri kepada orang jamin. Nak situ lah. Nak beri siapa tu tengok lah. Nak beri kepada orang jamin ke, nak beri kepada orang buta, tengok situ. Wa iza wafa min sahmil gharimi lam yarji' al asil. Dan apabila menunailah ia belanja dia apa? Menunai belanja, bayarlah ia dhamin, orang jamin tu. Min sahmin gharim, daripada habwe gharim. Habwe orang kautai. Dia guna bayarlah. Habwe dekat hotel tu. Ada mau zakat dia tu. Kalau dia mau zakat dia ada habwe dekat hotel ni lah, hotel tu nak jamin orang, dia lalu pun dia pun menunai guna, bayar belanja daripada habwe orang dekat hotel. Lam yarji' alal asil, nascaya tidak boleh minta collect. Nascaya tidak boleh kembalilah ia dhamin. Nascaya tidak boleh minta collect tak tu. Nascaya tidak boleh minta collect lah ia dhamin alal asil, dia tak orang kat hotel. Wa in dhamina bi isni, walaupun jika dhamin jamin lah ia dhamin bi isnihi, jamin tu dia jamin orang tu bi isni, dengan izinnya, izin bagi asil. Wala yusrafu minaz zakati syai'un likafni mayyit, tidak boleh diberi daripada zakat oleh sesuatu pun. Tak boleh beri zakat untuk apa ni? Zakat untuk la yusraf, tak boleh diberi daripada zakat oleh sesuatu pun. Likafni mayyin, likafni mayyit, untuk nak kafan mayat. Ni zakat ni untuk buat kafan mayat. Tak boleh. Tak ada buat tu. Zakat untuk buat kafan mayat tak boleh, tak ada. Au bina masjid, atau ni zakat untuk buat masjid, tak ada. Zakat untuk buat kafan mayat, zakat untuk buat masjid, tak ada. Tu la yusrafu min zakat syai'un min likafni mayyit au bina masjid. Ada pun buat nak masjid, zakat untuk putih. Panggil zakat naik masjid, zakat naik masjid. Zakat utai tu, bukan zakat masjid. Wa yusaddaqu mudda'i kitabatin au wurmin. Yusaddaqu bi ikhbari adlin wa tasdiqi sayyidin. Dibenarkan, dipercayakan akan orang berdakwa, mengaku diri kata dia ni hamba kitabah. Kitabah tu. Yang macam kata, aku ni hamba kitabah, hamba mukatak ni. Dipercaya akan seorang yang mendakwa diri kata dia ni kitabah, akan hamba kitabah. Kita ni hamba kitabah ni, hamba mukatak ni. Atau gurmin dekat hotel. Itu kawan ni dekat hotel yang motorway 2000. Boleh percaya bi ikhbar dengan mencerita, dengan bergoyak oleh seorang yang adil. Bi ikhbar dengan menceritalah oleh orang adil. Ada orang lain lagi lah. Itu dia motor tu. Hamba muka tak anggo tu. Boleh percaya. Itu zat tu. Zat tu lekat hotel sungguh. Tak ada apa. Asal ke orang adil tu royak, boleh percaya. Atau dan watasdiqi, dan membenar oleh Syed. Bagilah. Masalah orang dekat hotel kena khabar daripada orang adil. Masalah orang hamba mengaku diri kata mukatabat, tu bi ikhbari Syed, tu bi tasdiqi Syed, dengan membenarkan Syed. Hamba ku ngerti tu. Au rabbi dainin, atau waktu hotel. Khalid tu yang ngerti, Khalid tu dekat hotel 2000. Tu. Boleh saja. Bi ikhbari rabbi dainin, tu hotel. Au ishtihari halim min nas, atau ikhbari dengan atau dengan masyhur tahu belaka kalau kowe daripada masyhur orang tahu belaka tu orang demo ni hamba mengata orang demo ni
Lekas tu Zat 2000. Tak tahu lah. Faraun Faraun kali aja lagi masuk di tanbihun lau farraqul malik zakat